Bukan semua baby habis je menyusu immediately ada gas untuk disendawakan. Bukan. Gas adalah hasil pencernaan susu ataupun makanan. Salah satu hasil pencernaan susu adalah gas. Maka dia perlukan sedikit masa untuk digestion tu berlaku. Dan selagi ada susu dalam badan baby, selagi itu digestion akan terus berlangsung sebab tu gas dihasilkan 24 jam. Tak semestinya selepas waktu menyusu sahaja. Persoalannya macam mana kita nak tahu anak kita memang ada gas untuk disendawakan ataupun tidak? Jawapannya mudah je. Nombor satu, kita tengok kelakuan anak. Kalau anak tu nampak resah, gelisah, macam tak selesa immediately lepas menyusu, ada besar kemungkinan dia nak sendawa lah. Tapi kalau kita tengok anak kita menyusu, susu tak habis lagi, dia pun dah tutup mata, dah siap terlelap, maka bayi ini tak ada susu untuk disendawakan pada waktu itu. Nombor dua, ada satu bunyi tangisan khas yang mewakili kemahuan anak nak sendawa, iaitu bunyi bunyi ni I itu akan didengar dengan jelas I dia, dan itu disebut secara terputus-putus. Kenapa jadi kerana gas adalah elemen yang terapung, bergerak. So bila dia ada dekat abdomen baby akan mengalami contraction untuk push gas tu keluar ke mulut. Jadi bila baby rasa tak selesa, ada gas lalu, dia pula nak berbunyi, nak bersuara, nak bagi tahu tak selesa ni. Maka that's why bunyi suara tangisan dia menjadi terputus-putus.